Bayangkan satu masyarakat, semua bercakap tentang maruah, tetapi tiada siapa menjaganya. Semua mahukan keamanan, tetapi tiada siapa bertanggungjawab. Persoalannya, bolehkah maruah sesebuah masyarakat terpelihara jika semua hanya melihat tanpa bertindak? Kerana satu hakikat yang sangat jelas adalah maruah masyarakat tidak dijaga oleh seorang tetapi oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, dalam kehidupan bermasyarakat hari ini, kita sering berbicara tentang nilai, tentang akhlak, tentang maruah. Namun persoalannya, adakah kita benar-benar menjaganya atau sekadar menyebutnya? Masalah sebenar yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini bukan kerana kita tidak tahu tentang nilai. Kita tahu, kita faham. Namun, kita kurang bertindak. Kita melihat perkara yang tidak baik tetapi kita memilih untuk diam. Kita melihat ketidakadilan tetapi kita memilih untuk tidak peduli. Kita melihat kerosakan tetapi kita merasa itu bukan tanggungjawab kita. Masalah sebenar ialah apabila masyarakat mula hilang rasa tanggungjawab bersama. Apabila setiap individu hanya fokus kepada diri sendiri, nilai mula terhakis maruah mula tercalar, hubungan mula renggang, lebih membimbangkan apabila perkara yang salah mula dianggap biasa. Normalisasi perkara negatif. Dan apabila ini berlaku, maruah masyarakat mula runtuh perlahan-lahan. Masalah sebenar bukan kerana tiada orang baik. Masalah sebenar ialah apabila orang baik memilih untuk tidak bertindak. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat. Maruah masyarakat adalah tanggungjawab bersama. Satu, setiap individu mempunyai peranan dalam masyarakat. Setiap tindakan memberi kesan, setiap sikap memberi impak, setiap kata-kata membentuk suasana. Dua, nilai perlu dipertahankan. Bersama nilai seperti hormat, jujur, tanggungjawab tidak akan kekal jika tidak dijaga. Tiga, keprihatinan membina kekuatan apabila masyarakat ambil peduli, saling menegur dengan hikmah, saling membantu masyarakat menjadi kuat. Saya ingin berkongsi satu kisah sebuah kawasan yang masyarakatnya tidak mengambil peduli, masalah kecil dibiarkan, perkara negatif tidak ditegur. Lama-kelamaan masalah menjadi besar, nilai semakin hilang, maruah masyarakat terjejas. Kisah kedua, sebuah masyarakat yang prihatin, mereka saling mengingatkan, saling membantu, saling menjaga. Apabila berlaku sesuatu yang tidak baik, mereka bertindak dengan bijaksana. Hasilnya, masyarakat lebih harmoni, lebih selamat, lebih bermaruah. Perbezaan antara dua masyarakat ini bukan pada jumlah masalah, tetapi pada sikap masyarakat itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jika kita ingin melihat masyarakat yang bermaruah, kita tidak boleh menunggu orang lain bertindak. Kita perlu bermula dengan diri kita. Jaga kata-kata, jaga tindakan, jaga nilai, ambil peduli, tegur dengan hikmah, bantu dengan ikhlas, mulakan dengan langkah kecil, hormati orang lain, elakkan perkara yang merosakkan nilai. Jadilah contoh yang baik. Jika anda rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput anda untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan inspirasi untuk membantu masyarakat menjadi lebih baik setiap hari. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan-rakan anda kerana kita mahu melihat lebih ramai masyarakat yang menjaga maruah bersama. Ingatlah, masyarakat bermaruah dijaga bersama. Dan apabila kita semua memainkan peranan, kita bukan sahaja menjaga diri tetapi menjaga masa depan negara. Teruskan menjadi insan yang positif. Teruskan memberi kebaikan kerana setiap tindakan kecil kita memberi kesan besar kepada masyarakat. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi masyarakat yang bukan sahaja hebat tetapi juga bermaruah, berakhlak dan saling menjaga antara satu sama lain.